Saya muliakan Haji Luqman. Seterusnya yang saya rindui, saya tak nampak kelibat kat dalam train pun saya dah jadi gundah gulana. Sepanjang saya duduk kat sebelah tingkap, saya tengok aja pemandangan dekat luar tu. Saya bayangkan muka-muka jemaah. Apalah jadi kalau kita balik nanti, ya Allah. Jadi saya nak tanya, semua sihat ke? Alhamdulillah. Luar biasa terbaik. Dah sampai dekat Mari dah. Tadi dah sampai. Ni bergerak video. Dari Jeng-Jeng. Al-Madinah Hotel UDSD. Nabi kata sabarlah. Barang siapa yang bersabar di bumi Madinah. Nah, ini ialah satu pesanan yang kalau kita dengar kan, masya-Allah, kelebihannya masya-Allah. Nabi kata siapa yang bersabar dekat bumi Madinah, aku akan jadi saksi untuk dia di akhirat dan aku akan berikan syafaat untuk dia dekat akhirat. Oi, Nabi jadi saksi untuk kita. Nabi, Kang, suara saya boleh dengar? Apa boleh dengar suara saya? Okey, baik. Apa yang saya nak tunjukkan di belakang ini, di hadapan para jemaah, inilah dia gambaran keadaan di dalam, cuba sebut, Raudhah. Nabi kata dalam hadis, ma baina baiti. Okey, ma baina baiti wa minbari Raudhatun min riyadil jannah. Nabi kata daripada rumah aku ke mimbar aku, taman daripada taman-taman syurga. So inilah apa rakam ni? Apa rakam ni? Tapi tertutup. Cepat jalan. Dengar ke tak? Susah betul. Aduh, hai. Dah pelawak je, pelawak je. Hocam duvarın dibinde şu an telefonum yani. Perempuan majoriti pukul 9. 12 malam, 12.20. Oh, maknanya besok jugalah. Besok tapi tengah tapi malam. 7 hari bulan lah. Besok. Lagi 6 petang. Lagi bersenang. Kita video kot, dah main.
Ngantuk. Semua orang ikut saya. Perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi'. Dalam bahasa Arabnya Baqi' Al-Gharqa. Ini dia. Tempat bertanamnya 10,000 jasad para sahabat dalamnya. Anak Nabi semua dalam. Semua. Fatimah semua dalam. Mati kat dalam. Nabi kata manistata ayyamu tabil Madinah falyaf'al, kata Nabi. Barang siapa yang mampu untuk mati kat Madinah, maka buatlah. Fa inni asfa'u lahu. Aku akan memberikan syafaat kepada mereka yang mati dekat sana. Kalau ikut susunan para ulama, ada 3 darjat perkuburan yang mulia dalam dunia ni. Yang pertama Baqi'. Pertama Baqi'. Kedua Ma'ala yang terletak di Mekah. Ketiga perkuburan syuhada Uhud. Sebab itulah kita kalau nak pilih tempat kita dikebumikan, pilihlah tempat yang paling baik. Dia ada cara nak doa ni. Nak tak saya share? Okey, semua tadah tangan. Ikut saya baca. Ya Allah. Ya Allah. Rezekikan aku. Rezekikan aku. Syahid di jalan. Syahid di jalan. Dan jadikan. Dan jadikan. Kematian aku. Kematian aku. Kematian. Kematian. Di negeri. Di negeri. Nabi-Mu. Nabi-Mu. Amin. Itu doa saya. Kita pergi ke kedai makan tu. Boleh tinggal di Itu sini. saja ziarah kita. Ustaz, mana yang Ustaz? Roti? Puri. 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 Bukan. Puri. Por? Puri. Por? Dai. Kau rekod sama saya. Dai. Aku penat sekarang ni. Aku tak tahu lah. Aku penat sekarang ni. Sabar, dekat Madinah sabar. Sabar itu sabar. Nabi Muhammad jadi saksi. Tak bawa anak. Ustaz pun macam anak. Tantrum. Aduh. Okay, thank you. Okey. 3. Putih. Dia mesti kebir ha. Kau mesti. Syukran. Bas. Oh, mana sekarang? Tiga atau tak? Tiga. Bas bayar. Bagi puri lah itu dibuat dia hilang terus. Caca. Ana Caca ni. Oh baik. Habis di Caca. rojak. Jijik ada. Habis di rojak kan. Ini nak. Okey. Aku bayar ke? Ada kan?